Lepas tu mak kau pergi Minang banyak kali tak jadi. Sekejap-sekejap kau kata tak lalat atas pipi. Akhlak dah elok dah. Tak payahlah mak tak lalat atas pipi. Lepas tu mak kau pinang seorang lagi pula. Kau kata nampak muka cantik dah. Tumit tak merah pula. Kau curiga tentang kedaraan dia. Sampai bila kau akan tua bangka dengan menjadi jantan bujang yang tak berguna? Sebab semua benda kau nak petikai. Mak kau ni siap pergi tanya, anak aku ni pantang tengok tek lalat. Semaklah tek lalat, jangan ada. Pergi pula tumit tak merah. Hari yang nak pergi Minang, perempuan tu datang pula bawa cawan nak letak. Kuku pula retar mak. Soft spot yang digunakan sebab tu sama juga. Di negara-negara Amerika Latin, Amerika cuba pecahkan. Cuma kali ni mereka tidak menjangka. Apabila Brazil berada dalam BRICS dan mereka tak pernah menjangka geopolitik moden berubah, China menjadi kuasa yang dulunya China ni mereka takut langgar masuk ke Jepun. China ni mereka setakat takut langgar masuk ke Korea. Dan China ni mereka takut langgar masuk ke Taiwan. Tapi kalau China langgar masuk dan berada di negara Amerika Tengah, dalam konteks ini sama ada China melabur dan kemudian yang memperkasakan cengkaman ekonomi dia ke atas negara-negara Amerika Latin yang tak jauh daripada Amerika, adalah tidak menakutkan. Kalau satu hari China boleh meletak tubuhkan senjata dia di situ. Ini saya dah jelaskan balik pada sejarah Islam. Kita dah terjadi kepada kita dulu. Yang mereka ulang sekarang ni adalah untuk menutup blok komunis pula. Mereka dah tutup dah blok Islam. Sekarang mereka bimbang blok komunis Rusia dah berjaya ditutup di Eropah. Sekarang nak tutup blok komunis China pula. Kerana patternnya berbeza. Blok komunis Islam ni dulu datang dengan dakwah perang dia. Kemudian datang pula dalam pada blok komunis yang datang dengan dakwah perang dia. Ideologi doktrin dia. Kemudian datang sekarang blok China yang datang dengan dakwah ekonomi dia. Ini cara Barat lihat. Nanti kau salah faham lah. Aku kata dakwah perang ni Islam. Ni Barat melihat. Islam ini akan datang bersama dengan agama dia. Dan kemudian meluaskan wilayah dia. Okey, Rusia ni dulu komunis Soviet, dia akan datang dengan doktrin dia. Kononnya ekonomi sosialis ini paling adil. Kemudian China pula datang, dia tak bawa doktrin komunis, dia bawa doktrin pelaburan dia. Yang kemudian yang akhirnya dikatakan mereka tak boleh menguasai dunia kerana musuh-musuh mereka mula bertapak. Ini tentang monopoli dunia. Dah dengar faham dah? Okay. Saya harap kalau fahamlah. Saya pun dah tak tahu ke mana saya pergi. Tapi kalau nak cerita balik tadi pasal Iran dan perpecahan negara Islam. Lepas tu kau tanya pula pasal Bashar al-Assad. Aku pun tak faham. Sebab di Malaysia ni pun aku tak faham. Politik berdasarkan nasionalis. Malaysia yang kecil ni berapa kerat je orang Islam. Ni. Paling-paling pun nama bin Kulub atau nama bin Kalab. Tak berapa kerat pun. Pecah juga. Berasaskan teras nasionalis. Kau sokong parti satu lagi. Berasaskan teras fundamentalis. Kau sokong satu lagi parti. Yang kecil poet 23. Kecil coet. Bukan poet. Kecil coet 23 juta orang ni pun berpecah belah dalam pelbagai ideologi. Kau jangan terkejut lah bila aku cerita di Asia Barat. Kau buat-buat pula terkejut.